Kerum baciklan tubek istihad, orang ada buat pacaran masa sekarang, hok dok guna buat pacaran tu, kena jaga wi molek. Kena beringat wi molek dia kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sansan Masa yang Sikat. Hari ni saya nak sapa, hari ni saya nak lari dari segi orang ada buat pacaran, orang ada buat sawadikan herat. Dari segi kerumban ciklang, dia tu istihad, dia tu lari, dia tu pesel, iaitu kita jangan buat lagu ni. Iaitu buat lagu mana dek kak? Iaitu jangan buku buat pacaran kita. Lepas tu jangan we demo tahu rahat pan hok kita duk guna bat pacaran, duk guna bat koncon bat sawadikan yang dak kasan itu tak boleh we demo tahu rahat pan. Sebab apa dek kak? Sebab masa sekarang ada orang sebab ada masa sekarang demo mek guna boleh. Mek guna boleh. Di segi ke atas tu lah. Tempat kita tak ada bunyi apa lagi. Tetapi ke atas tu ada orang duk guna. Iaitu orang rapsid pen. Iaitu ada fok penipu, adalah fok pemicacip. Kat sana itu, fok tak berjuruh kat sana itu, dia make bat pacacun. Dia make sit. Hok orang ada bat pacaran. Hok orang ada bat pacacun kat sana itu. Rasa tempat kita tak ada lagi. Iaitu kat atas tu ada belakang. Dia make telefon. Hok orang ada bat pacaran kat sana ni. Hok orang ada bat sawadikan kat sana itu, dia ambil telefon, dia tengok ada bat pacacun, lepas tu dia tahu rahat kau kat sana itu, dia ambil pergi guna. Di segi dia tu adalah cara-cara dia tu menipu. Di segi hok ngaruk kat sana itu, dia boleh buat belaka cara-cara dia. Lepas tu di segi kita tu harap demo. Supaya tempat kita bimbing lagu ni lah, we bat pacacun demo, lepas tu oyak rahat. Lepas tu tuai kedah tu kat sana itu. Tu. Hok ku atas tu, hok dok berlaku iaitu dia buku buat pacacun kita, dia ingat rahapan hok kita. Kita pergi oyak dia. Sebab apabila kita beli tu, buat pacacun, lepas tu dia buku taruh. Lepas tu rahapan ke saat ni tu, dia tulis taruh. Sebab itulah dia tahu. Apabila tahu, dia nak make set, iaitu dia nak make dalam duit pacaran kita tu, boleh sama mudah. Sebab buat pacacun kita pun ada juga rahapan pun, dia tahu. Sebab itulah masa sekarang kita kena jaga tempat kita. Tempat kita tak ada lagi masa sekarang, tetapi takut ada masa depan. Sebab tu kita nak pergi beli masa sekarang, orang duk guna bat pacaran, orang duk guna bat sawadikan herat, orang duk guna bat koncon kat sana tu, kena jaga we molek. Tu apabila kita pergi scan beli kat sana tu, rahat pan. Kita tak usah dia oyak lah demo. Kita tekan diri. Kita minta tekan sendiri. Apabila kita oyak demo, kalau rasa demo tulis taruh, demo tanah taruh tu, takut demo make guna demo. Kalau rasa tempat teh kita, kedai hok kita harap tempat teh kita tu tak ada apa-apa, takut kita pergi beli kedai hok lain. Kedai hok demo khairi mai tempat teh kita ko, kita kena jaga molek. Masa sekarang banyak ko atas nu, dok berlaku demo make guna gati. Orang panggil make sit hok kita kat sana tu. Sebab itulah kerum banciklang, tubek istihad, tubek lari, suruh kita tu segera tukar rahat pan. Kalau rasa kita ke sana dia mau tahu banyak rahat pan ni, kita tukar rahat pan. Iaitu kita pergi tukar tu ATM atau kita masuk di tanakan nak tukar rahat pan. Ya atas masa sekarang tu kerum bancik lah, tubek lari, tubek istihad. Sama dengan fok kita masa sekarang kena jaga selebih banyak. Tu harap pak tahu pahal belaka, tahu belaka, siapa belaka, share bersama atau InsyaAllah.